Assalamualaikum semua, nama saya Radi dan saya nak mengkongsikan custom deck saya yang menggunakan starter deck Aeroblade dan juga pack Mecha Strike. First, combo beliung, menggunakan Boboiboy Taufan, Cooper Tree dan Maripus. Seterusnya kita ada General Cikala, General Kalumbang, General Sibella dan General Muskida. Seterusnya kita ada combo Ultimate yang menggunakan Maharaja Ramos, Maharaja Ramos Final Form dan juga Cocoon Board, di mana ni adalah center dalam kita punya deck lah. Topani Mayanari, kad sokongan Tok Aba dan Tok Aba Kokotiam, Mas Gardu, Lambot dan juga Adudu Mecha Pro. Seterusnya kita ada daripada pack Mecha Strike, kita ada Mega Concho, Ranger Bots, Bublon dan juga Garakakus, di mana tiga-tiga kad ini adalah tujuan utamanya untuk mendapatkan kad Cocoon Board. Seterusnya kita ada 3 kad daripada Mecha Strike lagi. So kita ada Kimbo Cell Dragon, Mega Rubika dan Payapi. Seterusnya daripada Mecha Strike kita ada Mas Warrior combo. So kita ada Encik Aman dan Aba, kad Datuk Bandar Endi dan Tok Sah. Di dalam deck kita ada Mas Mandan dan Mas Cacik Sah. Dan combo terakhir adalah combo Rumble. So ke-5 kad ni adalah bertujuan untuk kad serangan sahaja. So kalau tengok ke-5 kad ni, kad yang amat-amat padu sekali. Dia punya serangan juga adalah efek kad lawan tidak berkesan ke-5 kad. So kita boleh fokus kepada kemenangan awesome. So ini adalah saya punya custom deck menggunakan Aeroblade dan Mecha Strike. So selamat bertempur guys.